Sorotan berita setakat jam 2 petang Rabu 19 November 2025. Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah Armizan Muhammad Ali menepis dakwaan berulang kali Bong Mokhtaradin bahawa gabungan itu gagal. Sebaliknya menyatakan bekas timbalan Ketua Menteri itu sendiri sebenarnya paling gagal sepanjang tempohnya di Kementerian Kerja Raya Negeri. Armizan berkata Bong yang digugurkan daripada Kabinet Haji G. Nur susulan rampasan kuasa yang gagal pada 2023 terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah air Sabah serta sepanjang 2 tahun Ketua UMNO Sabah itu memegang jawatan, beliau langsung tidak melancarkan sebarang projek utama bagi memastikan bekalan air konsisten di kawasan seperti Tawau. Sementara itu, Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun mempersoalkan apa yang perlu diselamatkan oleh warisan sedangkan rekod pemerintahan negeri kini lebih baik berbanding pentadbiran 26 bulan Syafiee Apdal. Beliau yang mengulas slogan Selamatkan Sabah oleh warisan sempena PRN 29 November ini memberi contoh dari aspek pengurusan kewangan pentadbiran Haji G. Nur berjaya meningkatkan rizab kepada 8.6 bilion ringgit selepas mengambil alih daripada warisan 5 tahun lalu. Haji G. Nur menegaskan kerajaan negeri tetap tegas menolak kewujudan kartel yang cuba memanipulasi atau menguasai permohonan lesen mineral Sabah sambil menyatakan semua keputusan dibuat mengikut proses sah dan berintegriti. Mengulas polemik pengurusan lesen cari gali, Ketua Menteri sementara itu berkata Sabah Mineral Management sendirian berhad ditubuhkan khusus bagi memastikan sumber mineral negeri dikawal dengan teliti, membolehkan penyelewengan dikesan seawal peringkat permohonan lesen prospecting sebelum memasuki fasa pelombongan sebenar. Ahmad Tereruddin Saleh yang dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan pada November tahun lalu dilantik sebagai Ahli Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, menggantikan Zabareh Yusof yang bersara bulan lalu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat pelantikan itu selaras Seksyen 5/1/E Akta JAC 2009 yang memberi kuasa kepadanya memilih seorang lagi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai ahli kelima Suruhanjaya itu. Dengan pewartaan kerajaan dilihat FMT menyatakan tempoh pelantikan selama 2 tahun berkuat kuasa mulai 15 November. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Kami paparkan apa yang tersurat, kebijaksanaan anda menilai yang tersirat. Assalamualaikum, jumpa lagi 8 malam nanti.